Assalamualaikum Sajan. Waalaikumsalam. Sihat Sajan ya? Okey. Okey Sajan, saya nak tanya Sajan berkenaan satu kes yang baru-baru ni kan. Ya, betul. Ada satu pelancong datang Malaysia. Ya. Lepas tu dompet dia hilang. Sajan tahu tak yang kes tu? Betul. Dompet dia hilang. Lepas tu ada lelaki ni jumpa. Kemudian lelaki ni dia bagi balik duit. Dia bagi balik dompet tu dekat pelancong Cina ni. Dalam dompet tu ada 10,000. Tapi bila dia bagi balik 10,000 tu tak ada. Apa pendapat Sajan tentang isu yang itu? Ni saya fikirkan Okey. banyak kes sekarang ni. Kadang-kadang duit lagi banyak. Ya. Kadang-kadang duit ni dah kena pau pula. Kena pau. Kena pau. Oh, okey. Okey. Jadi saya ceritakan orang akan pergi ke balai polis alam, akan report. Okey. Oh, maksudnya pelancong Cina tu report dekat Balai Polis Shah Alam. Ya. Okey, lepas tu? Lepas tu kita bagi settle dulu. Oh, maksudnya Sajan bagi settle lah. Jadi sekarang macam mana isu tu Sajan? Isu tu macam mana sekarang? Isu ni kami tak tahu apa-apa lah. Tak tahu apa-apa. Maksudnya laki yang ambil dompet tu, betul ke dia ambil duit pelancong Cina tu 10,000 tu, betul ke dia ambil ataupun dia tak ambil? Tapi ada bukti kami dapat lah. Sajan ada bukti yang dia dapat. Ya. Sajan dapat bukti. Dekat handphone sajalah ada bukti dapat lah. Oh, dekat handphone Sajan ada bukti tu. Oh, jadi 10,000 tu dia ambil atau tak? Dia kadang-kadang ambil, kadang-kadang tak ada ambil. Oh, tu dia. Kadang-kadang ambil, kadang-kadang tak ambil. Oh, faham. Sajan kenal Datuk Alif Sukri? Tapi saya kenal. Lebih daripada kenal. Uish, Sajan lebih daripada kenal dengan Datuk Alif Sukri. Ya. Apa hubungan Sajan dengan Datuk Alif Sukri? Tapi saya tak ingat. Sajan pernah tengok dia jual barang? Saya tengok dia dalam laptop. Saya follow dia. Oh, Sajan follow Datuk Alif Sukri. Dia jual apa je Sajan? Macam-macam dia jual beg, dia jual kasut apa semua. Dia jual air botol. Air botol dia jual? Air botol apa? Air apa dia jual tu? Dia hijau, cherry, itu sedap lah. Oh, air cherry. Ya. Sajan dengan dia bukan adik-beradik ke, saudara mara ke bukan? Bukan. Bukan lah. Oh. Okey Sajan, saya nak tanya lagi satu soalan. Apa pendapat Sajan tentang remaja sekarang ni, budak-budak lah kan? Remaja kena flavor piu-piu. Ni isap pot pening. Sajan tahu tak? Apa pendapat Sajan? Okey, saya nak cerita balik macam mana kebit orang. Kadang-kadang orang nak beli pot. Orang beli pot pun. Kadang-kadang orang ni tak masuk otak, tak masuk akal. Kenapa tak masuk otak, tak masuk akal Sajan? Saya cerita balik. Orang nak beli pot, orang nak beli kebit. Ni saya cerita balik. Arti saja. Cerita Sajan, cerita balik lah. Cerita balik. Okay. Bila orang isap pot tu, ya, kami boleh tangkap semua orang. Oh, maksudnya Sajan boleh tangkap orang yang isap pot. Saya sama KKM. Ya. Okey. Anggota polis, okey. IPJ. Kita boleh tangkap semua orang kedai tu. Mana-mana orang kedai isap ukur, mana-mana orang isap pot, kami tangkap. Tak maaf lah. Dia pada gambar rokok, saya tampal. Tu je. Oh, maksudnya saja tampal gambar orang isap pot tu lah. Ya. Sebab kan saja kan saya tengok dekat
media sosial kan, ramai remaja-remaja dia macam hilang akal, dia macam gila sebab dia hisap flavor pening tu. Ada yang accident, ada yang langgar orang, ada yang macam zombie. Saja pernah nampak kan? Tahu kan? Pernah. So apa pesanan Sajen dekat orang-orang yang macam ini, yang tengah ketagihan pot pening ni? Apa Sajen punya pesanan? Kadang-kadang orang gunakan botol ini, kita nak menggunakan botol daripada pot. Kadang-kadang orang nak mabuk, orang-orang memang tak betul. Menanok, menggila. Menanok menggila. Memang macam tu lah caranya lah. Okay. Menanok menggila. Menanok. Sebab sekarang Sajen saya tengok kan, ramai remaja-remaja yang, yelah kan, sayang kan, isap flavor pening, isap pot piu-piu. Tak elok kan Sajen kan, untuk diri kan, merosakkan diri. Kadang-kadang memang tak elok, tapi kadang-kadang tak elok enggak. Ni jadi masalah je. Tapi tu lah memang tak elok lah. Tak ada elok lah. Tak elok lah. Saja pernah try pot tu. Tapi sikit je lah. Itu rasa pening kepala tu. Pening kepala. Diorang beli kat mana Sajen pot tu? Mungkin dekat kedai-kedai mana-mana ada jual lah. Kedai jual. Ada jual lah. Harga dia berapa Sajen kalau untuk sebatang pot pening tu? Sudah. Dia ni mahal. Mahal ya? Mahal. Harganya mahal. Mahal, tapi kenapa orang mampu beli Dia kadang-kadang tak ada mahal, kadang-kadang mahal. Jadi saya kena fikir tu lah. Kena fikir. Biasa yang suka isap pot ni lelaki ke perempuan? Biasa perempuan, biasa lelaki. Biasa perempuan, biasa lelaki. Sama beja je. Boleh tak Sajen pesan dekat orang ramai, seandainya kalau Sajen dapat orang yang isap pot tu, Sajen nak buat apa? Sajen bagi tahu diorang. Sajen bagi pesanan dekat diorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta artian mana kita boleh dapat orang tu. Kalau macam orang membeli pot, beli rokok, saya minta tolong kerjasama pada sahabat-sahabat komen saya ni. Saya ni adalah anggota gawai polis di Shah Alam. Saya minta tolong, kita kena cari orang isap pot, atau perempuan atau lelaki, mana-mana orang-orang isap pot, saya tak tolong. Kalau saya nak lempang orang tu, kita cari orang ni. Maksudnya kalau Sajen dapat orang tu, Sajen lempang dia lah. Ya, betul. Yang isap pot tu saja lempang lah. Macam tu lah. Betul saya. So yang mana isap pot pening kan, pot pening, flavor pening. Pening pala. Piu-piu, nama dia piu-piu. Piu-piu. Apa dia Sajen? Piu? Piu-piu. Piu-piu. Saya akan lempang dia. Saya tangkap tak dia? Nak tangkap tak boleh. Nak lempang boleh, nak tendang boleh. Maksudnya kita lebih pukul lah diorang daripada kita tangkap diorang. Better kita pukul diorang lah. Ya. So tak kena tangkap tapi kena pukul. Kita pukul, lempang dan tendang. Ya, tendang. Tapi Sajen tak pernah isap lah pot pening tu. Biasanya saya tak. Tak lah. Alhamdulillah. Tapi saya dah buang pot lah, saya buang rokok lah. Alhamdulillah. Tu dia. Okay, kita berehat sekejap saja dia. Kejap lagi kita sambung Boleh. Okay Sajen. Saya nak tanya Sajen lah. Ya. Dan kita borak-borak santai je lah hari ni Santai. Apa pendapat Sajen tentang isu bully sekarang ni? Something. Okey, saya nak pesan sikit lah. Mana-mana budak-budak sekolah ni, kat sekolah Banting, sekolah Jangkang, sekolah Meru. Okey. Saya nak minta tolong sikit. Pasal saya tak ada dekat sekolah kan. Jadi banyak budak-budak budak-budak kes guli lah. Okey.
mengejek-ejek. Mengejek-ejek. Jadi membantai, pukul, ambil kayu apa semua lah. Kesguli ni lah. Budak-budak sekolah ni lah. Budak-budak budak-budak remaja, budak-budak muda tu lah. Tak boleh macam tu saja ni. Tak boleh lah. Tak baik lah macam tu Memang tidak baik. Betul. Kalau diorang buat macam itu, apa hukuman yang diorang dapat saja? Hukuman ni adalah kena denda lah. 100,000 kena denda. 100,000. Banyak tu saja. Boleh ke budak-budak bayar? Mungkin nak bayar, mungkin tak nak bayar, tak apalah. Kalau dia tak nak bayar, macam mana? Kena masuk penjara ke? Kena lock up ke? Macam mana? Kita bagi dia masuk lock up. Bagi dia masuk lock up terus lah kalau tak bayar. Jadi boleh tak saja bagi pesanan dekat budak-budak yang kaki buli ataupun samsing ni? Bagi pesanan dekat diorang. Mana budak-budak sansing ni pakai kaki ni tak tolong Mana budak-budak Kesguli sekarang, kat mana sekolah rayong ke sekolah mana-mana, kami akan mengambil gas di sekolah mana-mana empat. Kami akan tangkap mana-mana budak-budak Kesguli ni. Nanti kita bincang balik, kita fikir dulu. Okey Sajen, saya nak masuk ke segmen sukan lah Sajen. Ya. Macam Sajen minat bola sepak? Bola sepak ni kami menang. Minat. Piala Dunia Sajen tahu kan? Piala Dunia. Ya. Oh, okey. Tahun ni kan Piala Dunia kan Sajen? Ya, betul. Sajen rasa siapa yang akan jadi juara Piala Dunia? Boleh tak Sajen bagi tahu? Ya, rasa Korea. Korea. Ya. Sajen minat Korea. Oh, okey. K-pop. So Sajen rasa siapa yang akan menang Piala Dunia pada tahun 2026 ni? Rasanya Korea atau Jepun lah. Korea atau Jepun. So maksudnya final nanti Korea atau Jepun yang akan masuk final. Ya, betul. Oh, okay. So Sajen lebih suka Korea ke Jepun? Mungkin bagi saya Jepun je. Jepun. Fans Jepun kurang ada peluang. Okay Sajen, Sajen boleh tak pesan dekat mat-mat rempit? Mat-mat rempit yang bawa motor laju ni, Sajen boleh tak pesan dekat dorang? Dan tak tolong mana-mana budak-budak sansing di jalan raya ni. Samsing di jalan raya. Sekali ni aku nak tendang you motor. Nak tendang. Ya. Yeah. Saya ni budak sansing saya tunggu. Jangan lu. So apa pesanan Sajen dekat mat-mat rempit yang bawa motor laju-laju ni, kan bahaya kan? Okey, saya nak bincang sikit lah. Mana budak-budak sansing bawa motor laju sangat, kita tengok exhaust, tengok nombor plate dia, tengok suran dia, pelik lah. Jadi saya boleh rampas semua motor laju. Saya tengok laptop memang macam tu lah. Budak-budak sansing sekarang, budak-budak melumba harap macam tu. Masuk paper baru-baru ni. Betul, masuk paper. Sajen tangkap diorang kalau diorang merempit Kita akan semua tangkap lah. Mana-mana lah, budak racing ke, budak-budak sansing ke, budak-budak mana-mana, kita tangkap. Kita bagi habis tangkap. Habis. Okey. Sekarang ni tengah banyak kes curang. Macam perempuan curang dengan lelaki, lelaki curang dengan perempuan, lelaki dah kahwin ada skandal lain, tak setia, perempuan dah kahwin ada skandal lain kat luar. Apa pendapat Sajen tentang isu ni? Menjurang hati
jiwa cintamu. Lepaskan jurang kau. Maksudnya apa tu Sajan? Maksudnya Ya, ya. saya nak jurang tu mungkin cemburu lah. Yelah, cemburu lah bila dah curang tu. Ya. Mungkin dah putus dia. Mungkin tangan dia ni adalah cincin tunang, mungkin cincin tunang tu dia buang. Jadi bila tak suka wanita perempuan terkedik-kedik, tu macam tu lah, terkedik. Kedik-kedik. Terkedik. Dia macam mendatang, menjauh datang. Jauh mendatang. Bila dia melempang, laki tak salah. Lelaki tak salah. Jadi kalau laki jumpa seorang perempuan, perempuan tak suka laki, jurang, itu putus. Putus je. Itu je. Jadi tak baik lah Sajan kalau curang-curang ni lah. Memang tak baik lah. Kita kena setia lah Sajan. Macam Sajan setia tak dengan pasangan Sajan? InsyaAllah. InsyaAllah. Ada ke perempuan yang cuba nak tackle Sajan, cuba nak jadikan Sajan sebagai suami ataupun partner? Ada tak perempuan yang datang kat Sajan? InsyaAllah kami akan jagalah isteri saya, jaga hati, jagalah surga. Surga insyaAllah. Kalau jaga hati, jaga isteri, insyaAllah ke surga. Okey. Sajan tahu tak sekarang ni akhir zaman? Ya. Apa yang Sajan faham pasal akhir zaman? Akhir zaman ni, ayyunal ladina a'manu wa anqa islamu. Akhir zaman ni mungkin orang tidak Islam. Akhir zaman ni mungkin orang dah tak Islam, dah tak ada yang Islam. Maksud Sajan? Tak ada Islam. Kenapa tak ada yang Islam Sajan? Mungkin orang tak ada Islam. Saya nak betulkan ayat ni, saya faham. Saya faham lah. Di ayat ni mungkin orang-orang mana orang-orang duduk dalam dunia ni, duduk dalam surga ni, orang tak ada kaya, tak ada apa semua, orang tak dapat. Macam-macam tu je. Jadi orang Islam dah ada kaya, Alhamdulillah. Kita bagi lepas. Tu je. Alhamdulillah. Tapi kadang-kadang zaman, kadang-kadang kita ada manusia kita kejahat. Bila nak buat baik pada orang, kita nak buat jahat pada orang, kita nak benci muka dia, kita pun dah tak nak tengok muka dia, dia tak masuk surga. Tu je. Dia tak masuk surga lah. Nampak tu lancar. Jadi tidak ada dapat apa-apa. Macam kita korek tanah, kita dapat batu emas. Kita kaya lah, kita dapat kita masuk surga. Itu je. Macam mana nak masuk surga Sajan? Kita akan cari pintu-pintu dunia, pintu surga, pintu akhirat. Kita cari lah. Itulah. Kena cari, kena belajar. Kena belajar. Kena buat baik. Ya, insyaAllah. Macam mana? Boleh tak saja nak minta saja nasihat dekat orang macam mana orang nak jaga solat 5 waktu? Apa yang dia kena buat? Sebab ada juga orang solat 5 waktu, tapi ada juga hari tu dia tak solat 5 waktu, ada juga subuh dia tinggal, ada juga zuhur dia tak solat. Macam mana dia nak kekalkan momentum tu? Ni saya nak pesan sekian, saya minta maaf ya. Ini semua salah saya ni. Saya nak pasal semua ni tidak menjaga solat, atau kita tinggalkan solat, ataunya solat tu mungkin dada kita macam anggota jaga datuk lah ya. Datuk ni baru solat, kadang-kadang datuk dekat belakang kita, wa inna ila tunjaun.
bila solat itu kedua rakaat, 2 rakaat lah, 3 rakaat. Saya minta tolong sahabat-sahabat komen saya. Untuk sahabat-sahabat boleh follow saya. Saya nak minta yang mana orang tak solat lah. Kadang-kadang orang melepak-lepak sana. Ya betul saja. Jadi kadang-kadang orang nak mak nyampe tak ada solat. Kadang-kadang orang tak nak bagi Assalamualaikum, tu syaitan akan di belakang kita, itu saja. Lah. Oh, kalau kita tak bagi salam, syaitan ikut belakang kita. So syaitan dia akan menyesatkan kita lah saja, betul tak? Betul-betul. Oh. Kalau macam orang macam baru belajar nak solat macam mana saja? Macam dia baru nak belajar, baru nak taubat, macam mana? Kita kena bagi tahu Imam Ambal atau Imam Syafi'i. Imam Hambali atau Imam Syafi'i. Ya. Jadi kita kena bagi tahu semua sahabat-sahabat ni untuk solat kita. Saya lupa lah. Usah sikit. Itulah susah sikit. Kena tukar baju lah. Kena tukar baju, jubah baru kena kan perbicaraan tu kan. Okay. Betul lah kan. Okay, kita berehat seketika. Boleh ya Ustaz ya? Okay, Ustaz pula Sajen ya? Ya. Okay, kita berehat seketika. Sajen, saya nak tanya Sajen lah. Ya. Tentang orang minum ketum Sajen. Apa pendapat Sajen tentang orang minum ketum Sajen? Ketum ni baik ke tak baik sebenarnya Sajen? Ketua ni memang tidak baik. Tak baik. Okey. Tak maaf ya. Ketua ni dia buat dia buat macam daun lah ya. Daun air ketung. Kita cari mana-mana daun air ketung. Dia akan tumbuh daun ni. Tumbuk. Dia akan sampur mana-mana gula atau garam. Dia akan boleh sampur air ketung tu. Ya. Mungkin dia buat lagi pesel. Buat lagi pesen. Ya. Sedap air ketum ni Sajen. Mungkin sedap lah, manis. Lepas orang minum, orang tu jadi apa Sajen? Dia tukar-tukar badan tukar-tukar maksa. Maksa ni dia macam tukar-tukar balik. Itu je. Sajen pernah ke lalui situasi seram ataupun nampak hantu ataupun diganggu hantu? Ada ke Sajen? Ni saya nak ceritakan tapi ni betul-betul seram Betul-betul seram. Betul-betul seram. Yang tuan saya dah macam tut. Tut Sajen punya jantung. Mungkin orang main kebang, orang pakai topeng hantu. Ini seram kat di mana-mana dekat bukit. Bukit Enong Malam tadi saya pakai baju subah, pakai songkor Okey. Saya dekat di Bukit Enong, saya jumpa kebang putih anak. Saya jumpa putih anak, kebang. Saya jumpa dia. Lepas tu Sajen? Dia ni sujud. Putih anak tu sujud. Tapi dia jangan makan orang. Ni seram ni cerita seram lah ni. Macam mana rupa paras Pontianak tu Sajen? Dia ni mengambil darah dia. Darah. Leher ni ada ni lah darah kan. Dia gigit je. Dia gigit. Dia gigit, dia lari. Sajen pasti tu Pontianak, bukan nyamuk. Dia bukan nyamuk. Putih anak betul. Pontianak betul lah, bukan nyamuk lah. Sebab gigit lari. Bang Pontianak lah. Putih anak. Boleh ke Sajen bagi tahu Pontianak ni lelaki ke perempuan sebenarnya? Dia ni ada macam-macam lah. Macam-macam lah.
bila orang takut seram ni datang ke masuk bukit, Bukit Endong lah, bukit mana lah, kadang takut seram itu kita tak rasa. Tak rasa lah. Ni betul-betul seram. Seram. Macam budak kecil pun nampak hantu, tak nampak hantu, ini bayang-bayang. Betul-betul bayang-bayang. Itu je. Sajen pernah kena rasuk Sajen? Dulu saya kena rasuk. Jadi orang takut, kadang-kadang orang takut bawa anak kan. Bawa Kita jogging dekat Bukit Endong, dekat mana-mana ya. Nampak satu benda dekat di belakang. Satu benda dekat belakang. Satu benda kat belakang. Uish. Manusia ni. Saya sahabat-sahabat minta tolong Saya nak kerja ni. Pak saya nak apa saya cakap Allah abah. Manusia ni mungkin orang takut. Orang takut. Mungkin orang kena rasuk hantu lah, apalah bagai-bagai, itu kita tahu. Orang kena rasuk hantu macam saya ni, macam kawan ke. Dia berpakaian kebang. Tu macam dia pakai topeng kebang. Dia macam joget apa semua. Dia masuk hutan, dia jumpa kawan. Dia tak sama kawan, itulah dia. Itu dia buat kebang. Itulah hantunya. Itu hantunya. Tapi dia tak nak sama kawan dia pun dah hilang. Itu dia. Itu sajalah. Okey. Itu salah satu kisah keseraman yang Sajen pernah lalui lah buat masa ni Sajen Ya. Oi, seram tu Sajen kan. Nampak kami ada buat shooting dekat Bukit Endong di Kala Kubur. Tanah kubur. InsyaAllah kami shooting sana lah. InsyaAllah. InsyaAllah syuting kat sana lah. Syuting cerita apa tu Sajen? Dia cerita ni adalah sihir hantu seram. Sihir hantu seram. Ya. Sajen pernah dengar tak kadang-kadang orang meniaga dia pakai pelaris, dia jumpa bomoh untuk majukan perniagaan dia kedai, biasa berniaga kedai makan kan? Betul. Sajen pernah dengar kisah macam itu? Apa pendapat Sajen tentang orang pakai pelaris kat kedai makan ke ataupun kedai apa-apa lah? Ni saya cerita untuk makanan ni mungkin satu res. Itu satu res ya. Pedang res ni dia boleh tunjuk pada orang tak Islam. Orang tak Islam tu memanglah kita kena tarik badan dia, kita kena buang apa-apa benda-benda dalam badan ni. Orang akan masuk mulut kita. Mulut ni adalah cacing. Adalah cacing. Cacing je. Maksudnya kalau kedai tu ada pelaris, orang tu makan cacing lah. Ya betul. Uish, saya pernah nampak Sajen. Tapi saya tak ada pernah. Betul je. Tak ada pernah nampak lah. Tak ada. Cuma cerita lah. Tu cerita je. Sajen tahu ke kedai mana yang pakai pelaris macam tu, yang pakai hantu untuk ramaikan kedai dia? Itu kedai kedai nama apa? Allah. Itu kedai Johor. Tu Johor, kedai Johor. Kedai Johor. Dia ada res, dia ada pedang, dia ada macam-macam lah. Macam-macam lah. Kedai Johor yang ada keris, yang ada pedang. Ya. Kedai apa? Kedai makan, kedai apa? Kedai apa ya? Kedai adalah kolok. Kedai? Kolok. Kedai kolok. Kedai kolok ni kedai apa saja? Kedai jual apa? Dia jual macam-macam ada lah. Jual ni dia jual ikan mas. Ikan mas.
Ikan keli, ikan macam-macam lah. Cuci ikan lah. Ah, Kadang-kadang Sajen naik basikal malam-malam kan. ya betul. Kan Sajen naik basikal pergi. Sajen pergi mana je selalu kalau Sajen malam naik basikal? Okey, saya pergi dekat Kala Kubur. Pergi jalan kubur, Saya pergi dekat jalan raya. jalan raya. Lepas tu saya buat blog lah kat di Shah Alam. Oh, buat Roblox lah kat Shah Alam. Saya Sajen tak takut ke malam-malam naik basikal, gelap-gelap, tak takut ke? tak adalah, saya baca Subhanallah Bismillahirrahmanirrahim. Tu saya baca. Saya tak takutnya. Oh, itu Sajen saya baca baca. doa, baca bismillah. Ya, Tak ada siapa ganggu lah. tak ada. Sajen biasa keluar rumah pukul berapa, balik pukul berapa? Rasanya 10 atau 4 petang lah. Keluar pukul 10 malam ke 10 pagi? Pagi lah. Keluar 10 pagi, balik Balik pukul 2 lah. pukul 2 pagi. Sajen naik basikal lah. Yeah. So Sajen kalau naik basikal Sajen buat apa je sebenarnya? Buat apa je? Apa perasaan Sajen waktu Sajen keluar malam-malam tu semua? Saya ni sampel seorang gadis ayu. Tu cantik. Oh. Bila kita nak ajak dia pergi dating lah, pergi apalah, kita colek dia. Colek. Tu dia. Kadang Sajen jalan dekat tepi jalan ada orang rekod Sajen. Ya betul. Ada orang rekod Sajen. Orang viralkan Sajen. Ya betul. Apa perasaan Sajen? Perasaan saya saya buat salah saya lah. Jadi saya minta maaf. Minta ampun saja, kami tidak ada kat jalan raya lagi. Kami tak ada buat blog lagi. Saya minta maaf, ini salah saya. Bila orang dah ambil gambar saya virus ni, betul-betul saya masuk Twitter. Itulah. Pakaian baju polis, pakaian topi, pakaian baju jaket, pakaian seluar polis. Dah kena. Itu dah kena dah. Okey, waktu yang Sajen viral tu banyak orang rekod Sajen dekat tengah jalan tu kan, Sajen pakai baju polis. Ya, betul. Sajen kan bahaya pasal lah orang rekod Sajen kan. Sebab Sajen tahu tak waktu Sajen viral yang Sajen buat Roblox tu kan, polis call saya. Ya, betul. Polis call saya, dia cari Sajen kan. Ini yang orang tak tahulah kan. And polis ada pergi rumah Sajen, betul? Betul. Polis ada pergi rumah Sajen, rampas barang-barang Sajen. Ya, betul. Contoh yang dirampas apa? Kon baju polis kan. Betul. Dan waktu Sajen diviralkan tu sebenarnya Sajen ada banyak job, betul? Ada banyak job review. Ada banyak job review. Dan waktu viral tu job review terus dibatalkan. Itu batalkan dah. Kan terus dibatalkan. Segala syuting dibatalkan sebab viralnya benda tu. Dan ketika itu Sajen tak boleh pakai baju polis lagi. Tak boleh. Tak boleh buat Roblox lagi kan. Sebab orang viralkan Sajen sebab orang sayang Sajen. Ya, betul. Orang tak nak apa-apa jadi kat Sajen. Betul. Kan. Faham. Orang tak naklah Sajen kena langgar ke apa ke kan. Tapi sebenarnya sebelum viral tu memang banyak job dengan Sajen kan. Banyak. Kita pergi buat review kedai makan sana sini, dekat mana-mana lah kita pergi. Kita pusing satu Malaysia. Ingat tak Sajen? Saya ingat lagi. Okey. Ingat kan kita pergi buat video kan. Tapi lepas viral tu kebanyakannya job kita cancel. Cancel. Lepas ni tak boleh buat Roblox lagi saja. Memang tak boleh lah. Tak maaf lah. Tengah-tengah jalan tak boleh. Tak boleh lah. Ada juga orang yang kecam Sajen. Ya, betul. Apa pendapat Sajen dengan orang yang kecam Sajen tu? Saya rasa saya buat blog ni mungkin kami ikut orang ni.
Kami tak tahu apa-apa. Bila kami pergi agama Islam, agama ni, saya kena tarik. Kenapa seorang dia jaga jalan? Takut dia kena langgar apa semua kan. Itulah lagi bahaya. Tu ceritanya. Walau kita ni bawa kari kan, kita tangkap orang kan. Mana-mana di kedai-kedai atau kampung-kampung kami tangkap. Ini batalkan. Tu saja, tak maulah. Jadi Sarjan tak marah lah dengan orang yang kecam Sarjan tu. Jadi saya tak ada marah. Tu saya tak marah lah. Mana-mana orang-orang akan kecam saya tak marah pun. Saya maafkan semua orang. Tu je. Tadi saya jumpa YB lah. Pasal YB marah saya lagi. Saya marah YB. Itu saya kena kecam kena. Allah Akbar, saya buat salah. Tu saja. Tu saya minta. Sorry. So kita pun dah sampai ke hujung rancangan juga saja. Okey. Sarjan tahu tak yang Sarjan tahu tak yang Sarjan orang yang luar biasa. Sarjan tahu tak yang Sarjan luar biasa. Sarjan tak sama dengan orang lain. Sarjan tahu tak? Jadi saya nak cerita sikit. Kita tak sama orang atau kita nak sama orang. Tapi kadang-kadang kita tak nak sama lah. Nak jahat ke, nak buat baik ke, kita pergi berjarak-jarak jauh. Atau dia engkat orang. Jadi dia tak sama kita lah. Mungkin dia tak sama kita. Mungkin dia lagi jahat pada kita. Macam orang-orang dah benci kita, tak suka kita, dah tak sama sahabat kita lagi. Betul. Itulah. Itu saja. Maksudnya keluarga Sarjan tak bagilah Sarjan keluar buat Roblox. Tak boleh. Memang tak boleh. Tapi Sarjan yang nak pergi. Pernah ke diorang macam marah? Alang jangan keluar rumah. Duduk rumah, pernah tak diorang marah? Bukanlah marah, maksud diorang tak bagilah. Diorang cakap macam Alang jangan keluar buat Roblox, bahaya. Ada tak diorang cakap? Tahu. Mungkin orang nak marah kita, tak boleh jaga jalan. Tak boleh jaga buat blok. Kau duduk rumah je dan diam. Duduk rumah je dan diam. Jadi kita jangan dia bagi kenggah. Jangan bagi keluar. Jangan bagi dia kenggah. Kita tak boleh bagi dia. Tu je. Ni pesan anggota gawai polis pun dah bincang-bincang kat balai apa semua. Kita jangan bagi budak tu buat blok, jangan bagi budak tu apa semua. Itulah dia. Yelah. Pakaian dia pun dah kena rampas apa semua. Tak boleh bagilah. Itulah saja. Wallahualam. Sebab kadang ada satu video tu kan yang saya tengok lah. Ada juga Sarjan cakap dengan Sarjan macam cakap seorang-seorang. Sarjan cakap dengan siapa sebenarnya? Saya ni kawan, member. Dia okey. Dia okey. Tapi masalah dia ni, dia boleh dekat seorang-seorang macam Datuk Bisu. Datuk Bisu lah pekat budak. Pada kadang-kadang orang bisu ni dia boleh kacau. Boleh kacau orang. Kadang-kadang kita ni, kita berkawan, kita dekat seorang-seorang, semua boleh pandang kita. Budak ni dekat seorang-seorang ni. Apa hal ni? Ada orang cakap dengan Alang macam tu lah, Sarjan macam tu lah. Kenapa cakap seorang-seorang ni? Macam tu dia tanya macam tu lah. Dia kadang-kadang dia buat macam ni. Dia buat macam itu? Kadang-kadang saya pun tak tahu ceritanya. Kadang-kadang maksudnya yang Sarjan nampak tu dia buat macam itu. Dia buat macam tu lah. Waktu Sarjan cakap seorang tu, Sarjan nampak apa? Nampak siapa? Mungkin saya nampak seorang perempuan buah kat kedai lah. Okey. Kawan-kawan pun gila-gila ketawa ambil gambar. Oh. Macam tu. Itulah.
Oh, nampak. So waktu Sajen cakap seorang tu, Sajen nampak perempuan. Ya. Orang lain nampak tak? Mungkin tak adalah tadi nampak. Orang lain tak nampak lah. Sajen seorang je nampak perempuan. Saya seorang je pak. Ya kantoi. Ui. Memang tak. Memang tak pakai. So hanya Sajen je lah yang nampak benda tu. Itu hantu ke apa Sajen? Dia seorang hantu, seorang polong. Polong. Polong ah. Uish. Polong boleh Sajen? Ya. Okey Sajen. Kita pun dah sampai ke penghujung rancangan. Ya, okey. Sajen bagilah pesanan dekat peminat-peminat Sajen ya, dekat luar sana. Pesan lah dekat orang apa yang Sajen nak pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak orang dah follow saya, orang dah komen saya, dan semua sahabat-sahabat saya di Malaysia doakan saya cepat sembuh. Cepat sembuh. Sajen sakit ke? Saya ni sakit dada. Sakit dada. Saya mengucapkan terima kasih untuk sahabat-sahabat dah komen saya lagi, untuk sahabat-sahabat di Engah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahualam. InsyaAllah kami akan pergi Mekah lah. Tahun Apa pendapat Sajen tentang Mekah? Mekah apa pendapat Sajen? Mekah tu apa? Mekah ni adalah Mekah Mambrur. Mekah Mabro. Yeah. Okey. InsyaAllah kami akan ke sana lah, Mekah Mambrur, untuk kami menyampat Haji Mekah. Haji Mekah, Haji Mabro. Ya, Haji Mambrur. Oh, Sajen teringin lah nak pergi Mekah Ya. menunaikan umrah. Ya betul. Saya dah pergi umrah dah Sajen. Dah pergi. Oh. Saya dah pergi dah. Memang tempat dia nyaman, tempat dia seronok. Oh. Cuma agak busy lah Oh. sana. Kalau kita pergi Mekah ni, macam-macam orang kita jumpa. Macam-macam orang kita jumpa. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti kita pergi sama-sama, insyaAllah. Boleh. Cuma saja jangan hilang-hilang kat sana. Bahaya. Itulah. Tak Okay, boleh lah. semua bye-bye. Assalamualaikum.